Jadi Daesh, dah sebut Daesh tadi. Saya tak tahu berapa minit lagi. Daesh kod antaranya tentang bab tatarus. Tatarus ni bukan saja Ibn Taymiyah cakap. Sebelum itu pun cakap Al-Ghazali, semua ulama-ulama dah cakap. Tatarus ni macam ni. Kalau orang kafir ambil orang Islam buat benteng, nak serang dunia Islam, boleh tak kita serang orang kafir? Bahasa ni saya orang luar dengar sekali ni, masuk kafir-kafir ni dia di medan perang lah, maksudnya non-muslim, musuh, pihak musuh. Kalau pihak musuh kufar serang dunia Islam ataupun negara orang Islam, dia akan ambil orang Islam jadi benteng. Kalau kita serang dia, lontar minjani ataupun kita buat panah, akan kena sekali dengan orang Islam tu. Kalau kita tak serang balas, dia akan boleh serang negara ataupun wilayah Islam. Boleh tak kita serang orang bukan Islam tu sehingga mati juga yang Islam tu? Ini isu yang dibangkitkan ulama. Ibn Taymiyah buat contoh. Kalau musuh datang dengan bahtera, dalam bahtera tu ada tawanan Islam, orang Islam yang ditawan. Daripada bahtera tu dia melancarkan serangan kepada tanah air Islam. Boleh tak kita serang bahtera dia tu sampai tenggelam, mati semua, termasuk yang Islam yang dalam tu? Boleh atau tak? Tolong fatwa, boleh tak? Boleh atau tidak? Ibn Taymiyah kata boleh lah. Kerana antara dua benda, kalau kau tak serang dia yang akan terkorban, kita kena memilih antara dua mudarat. Itu Ibn Taymiyah kata. Jadi Daesh ni kata, jadi kita boleh serang orang Islam. Kerana dalam tu ada orang kafir juga. Dia buang habis orang Islam sekali. Salahnya bukan Ibn Taymiyah. Konteks Ibn Taymiyah betul. Lalu mulalah idea-idea di barat kata punca Daesh bom ni, coating dia Ibn Taymiyah. Petikan dia itu Ibn Taymiyah. Kena Ibn Taymiyah yang cakap benda ni. Tapi sebenarnya sebelum Ibn Taymiyah orang lain pernah cakap dah. Dan logiknya pun macam tu lah di medan perang. Dia bukan kata duduk saja-saja tengok satu rumah tu ada orang Islam, ada bukan orang Islam, kita bakar semua. Dia bukan itu konteksnya. Konteksnya negara terancam, musuh menyerang. Dan ini yang menyebabkan sebahagian menuduh Ibn Taymiyah sebagai pengganas. Dan saya ingin sebut satu hal tentang Ibn Taymiyah ialah bahasa Ibn Taymiyah tu memang bahasa orang pernah duduk di medan perang. Tetapi dia tidak kelihatan ganas apabila dia berbicara tentang dakwah. Kalau sekira begini, kita akan tengok seni-seni peperangan dan seni-seni di dalam politik. Saya lupa bawa buku Indeks Syariah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, JAKIM, keluarkan tentang Indeks Syariah Perdana Menteri. Dalam itu juga quotingnya tentang maqasid syariah Ibn Taymiyah. Ada rujukan Ibn Taymiyah dalam tu. Tiba-tiba ada orang kata siapa pakai Ibn Taymiyah jadi pengganas. Kacau ni dengan negara-negara sekali ni. Ibn Taymiyah ni meninggal tahun 728 Hijrah. Sejak 728 Hijrah sampai sekarang dah berapa ratus tahun? 700 tahun. Tak ada siapa pun jadi ganas. Tiba-tiba dalam 10 tahun yang tak sampai ni, Daesh telah jadi pengganas, puncanya Ibn Taymiyah. Habis itu 700 tahun orang Islam baca tak jadi ganas. Dan ada pun juga Mamat pula. Adalah juga hamba Allah mana yang dikalang kabut dan Ibn Taymiyah telah ganas. Saya sebut, orang tanya boleh ada pakai Ibn Taymiyah, saya kata ada pakai Ibn Taymiyah yang pakai. Pelih, sebut pelih lah, dah panggil mufti pelih kan. Saya kata pelih paling harmoni sekali. Di pelih terima 44 mazhab. Terima, bukan tolak mazhab, terima 44.
dia setengah orang dia macam ni. Sama ada kau terima aku ataupun kau jangan terima semua. Kalau kau nak terima semua tak boleh. Kira tak terima. Dia tak boleh. Kita terima semua. Bila kita terima semua, maka fatwa kita bukan halang orang dalam negeri tu macam-macam orang dalam negeri. Fatwa tu mengambil kira 4 mazhab. Dan juga pandangan-pandangan imam yang dianggap tokoh. Sebab tu ada pandangan mazhab Hanafi, ada pandangan mazhab Maliki, ada dalam macam-macam fatwa. Dalam kes talak 3 jatuh 1. Suami geram kali pertama, sebulan menikah, tengok-tengok isteri tak pandai masak lagi. Dia baran. Aku talak hang 20. Kalau pergi ke mahkamah luar Perlis, jadi 3. Atau bukan, aku talak hang 3. Jadi 3. Tapi kalau pergi kat Perlis, dia kira kali pertama tu 1. Kali pertama 1 ni ialah fatwa Ibn Taymiyah. Dan bukan dia yang memulakan. Sebelum itu dah ada dah orang mulakan. Kalau kita pergi, kebanyakan negeri Arab, negeri Teluk, semua pakai fatwa Ibn Taymiyah. Bahasa Arab pun kekibaran. Sekarang ni di Perlis saya cerita, punyalah banyak negeri lain pakat nak minta, bagi tahu pejabat mufti, nak minta lah kalau boleh nak masuk kes ke mahkamah Perlis. Sebab dia dah pi talak sampai 1000, 12, 13, 14. Ha? Saya kata betul Ibn Taymiyah kalau pakai jadi penganai. Ibn Taymiyah kerana fatwa tu pada zaman dia telah masuk penjara. Ya, dia dipenjarakan kerana fatwa tu. Pada hari ini semua negeri Teluk pakai fatwa berkenaan. Di Perlis saya kata pakai macam-macam pandangan, tapi tak pernah ada 2 imam, tak pernah ada sembelih tak makan, tak pernah ada. Kalau nak kira ada fatwa Ibn Taymiyah seorang, orang Perlis pakat bagi lawan kafir mengkafir, tak ada. Tak pernah ada kes ahli-ahli ISIS yang terlibat setakat ni pun belum ada lagi daripada Perlis. Negeri lain ada. Tapi yang Paralimpik yang menang 2 pingat emas tu daripada Perlis lah. Bagi kredit kepada Datuk Seri Syahidan. Okey.